Manjaddah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya-Allah Allah Taala akan beri dia. Ya. Maknanya kita ahli sunnah wal jamaah bukan angan-angan kosong tak. Cita-cita serta disertakan dengan usaha dan ikhtiar. Tapi jangan berpegang nak usaha ikhtiar. Syariat yang zahir mewajibkan kita berusaha dan ikhtiar. Syariat yang batin mengharamkan kita berpegang pada usaha dan ikhtiar. Dua benda yang bersalahan. Ya, berusaha syariat suruh wajib, berpegang usaha itu diharamkan. Berpegang hanya kepada Allah Taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam usaha, kemudian serah. Menandakan kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada usaha ikhtiar Tuhan jadikan. Tapi berpegang pada usaha jangan. Berpegang bukan pada usaha. Berpegang hanya pada Tuhan milik segala-gala. Wallahu ta'ala. Atau kita ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu kita beramal, berpegang kepada Tuhan. Jangan berpegang pada amal. Pegang pada amal, habis terhijab babas kita ni.